Personally aku sebenarnya masa pertengahan filem tu pada penghujung. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Dendam Malam Kelam. Sebuah filem Indonesia dan membintangi Bron Palare. Wah, dia berlakon sebagai pelakon pembantu. Dia bukan lead tapi dia pelakon pembantu. Dia mengisahkan tentang pegawai polis ni, dia dapat satu kes di mana dekat rumah mayat ni ada mayat ni dikatanya dicuri, dan dia telah ada orang hempuk guard kat situ dan mayat tersebut hilang. So dengan itu sahaja, dia terpaksalah panggil husband dia yang masih lagi hidup untuk pergi ke situ dan interrogate husband ni, sebab ada benda-benda yang menunjukkan bahawa husband ini terlibat di dalam pencurian mayat tersebut. So apakah yang terjadi? Korang kena tengok sini. Dalam rumah mayat tu memang ada benda-benda yang mystical yang berlaku. So, adakah filem ini filem seram? Technically dia more to mystery thriller lah. Dia mystery thriller. Dia bukan filem horror. Sebab dekat dalam filem ini kau dapat melihat bagaimanakah bini dia meninggal dan apakah sebab punca dan semua tu memang berbelit-belit lah. To be honest, it's been a while aku tengok Abang Bron di Pawagam dan filem tu best. Jarang, dah lama kan. Sebenarnya tahun ni saja aku rasa ni kali ketiga kot. Aku rasa kali ketiga aku tengok Abang Bron di layar perak. Okay? Dan 2 kali sebelum ni filem sampah. Aku tak boleh nak adam filem 2 sebelum ni kan. Tapi finally Abang Bron, obviously aku rasa stick je lah berlakon dekat Indonesia kan. Sebab aku rasa perasan kalau filem-filem Indonesia ke apa-apa mesti filem-filem yang bagus. Dia tak pernah lagi berlakon dalam filem Indonesia yang sampah. Masuk je Malaysia yang baru-baru ni memang rasa macam geng-geng art dia mempergunakan nama dia lah pula. Dan dia pun aku faham je lah, dia nak tolong kan, tapi macam come on. Anyway, Dendam Malam Kelam. Okay, benda yang best tentang filem ni adalah dia punya plot twist. Dan benda ni memang diakui oleh ramai orang yang pergi tengok screening hari tu. Cuma ada seorang je yang aku tak faham kenapa dia tak suka. Tapi biasalah dia lagi pandai kan daripada filem kan. Dalam mereview filem dia lebih banyak ilmu. So biarlah, tak apalah. Dia bagi rate 4/10. Okay, tak apalah. But for me, I personally rate this film as a 5/5 star. Bukan infinity. Tapi sebab dia ada beberapa perkara yang aku rasa macam kurang sikit, aku just get on with it lah. Ada certain decision making of the lead yang buat aku macam, tapi faham dia mungkin dia dalam ilusi ke apa ke. Okay, benda tu faham. And ada certain time dia macam soundtrack dia ada certain times macam tak kena dengan sequence tersebut. Benda tu pun berlaku ada dalam satu filem yang aku baru maki hari tu. So, tapi yang tu lagi teruk lah sebab quality teruk kan. Tapi yang ni at least soundtrack dia je yang teruk. Visual filem ni memang top notch. Aku sangat suka dengan shot opening sequence dia. Mengingat masa opening sequence tu buatkan aku ingatkan filem ini macam cerita The Autopsy of Jane Doe. Dan juga ada lagi satu filem, The Exorcism of, bukan The Exorcism, ada lagi satu filem yang dekat rumah mayat juga. So aku ingatkan dia akan pergi ke arah tu sebab aku ingatkan cerita ni cerita horror. Rupanya tak, dia cerita misteri. Dan opening dia memang epic gila. Aku macam babi seram kan. Tapi the second lepas saja intro, kau dapat tahu the story was about other else, benda-benda lain. Okay, so lakonan semua power daripada Arya Saloka, Bron Palare, Marisa Anita, ada juga Davina Karamoy. Ipar Adalah Maut. I love them all. Aku suka semua. Lakonan semua berjaya dan membuatkan kau rasa totally immersed di dalam lakonan mereka ni. But needless to say, Dendam Malam Kelam ni adalah sebuah filem misteri yang kau personally aku sebenarnya masa pertengahan filem tu, pada penghujung filem tu aku dah boleh expect dah. Aku dah tahu dah ending dia. Dan wife aku sendiri pun akui memang, saya tahu lah benda. Aku dah mula bangga masa hujung dia. Sebenarnya dia a good film ni, yang aku perasan lah, ni bukan aku ambil daripada mana-mana quote ke apa ke. A good film revolves around the cast. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Sebab cerita-cerita kebanyakan filem-filem sampah Malaysia, diorang tak berjaya nak
memberikan payoff kepada watak-watak utama filem tu. Instead, diorang mengambil lazy writing yang tiba-tiba munculkan satu karakter yang kau tak build up pun sebelum ni. Tiba-tiba dialah yang menjadi punca segala benda ni. Memang aku tak suka part tu. Tapi filem ini berjaya revolves around the main character sahaja. And it's good. Filem-filem ni selalunya berjaya menjadi kali terakhir aku tengok cerita Sheriff. Filem Sheriff dia revolves around the main character sahaja. And aku rasa kalau luar pun Hollywood lah banyak berjaya buat filem ni. Tapi Dendam Malam Kelam ni memang top notch. Aku suka dengan cara penceritaan diorang yang dia tak complicated, tapi still dia ada something yang missing out yang membuatkan kau rasa macam nak solve the mystery. Yes, that's the key moment of Dendam Malam Kelam ni. Kalau korang dah tengok filem Dendam Malam Kelam ni, apa pandang guys? Adakah korang menyukai filem ni ataupun korang rasa macam sampah gila babi filem ni kan? Cuba bagi tahu kat bahagian komen. Firstly, aku suka. It's been a while. Walaupun Abang Bron my favourite actor, tapi yang ni one of the films yang aku rasa macam bagus, best. Aku suka. Apa pandang guys tentang filem Dendam Malam Kelam? Kau boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Jangan lupa lagi pada Zaf lagi datang. Thank you.